Tengok kau. Jangan pula aku. Tengoklah anak-anak ni. Ha, ya Allah. Boleh mancing. Boleh pukul kau. Aduh Jan, nak ke mana? Bumper tu tebas sangat. Dah, jom, cepat. Abang ambil cepat baju. Pakai minyak wangi tu cepat. Pak Mami dia tadi kacau rambut Umi je. Tak payah, Umi dah guna dah ni. Dah sikit je lagi. Kau punya. Umi tak sampai kau mati tu. Nak Umi guna buat dia tak? Boleh? Kau ni langgar aku pergi dah. Mama main game pusing. Welcome. Dah jangan main game Kalau game nanti Umi bawa laptop tu. Oh. Ha, senang. Macam tu lah Umi dengar daripada awal. Betul lah kata nenek, jangan beli laptop. Tak boleh, tak boleh beli laptop. Ada pun. Tak ada, Umi pun ambil telefon tu sekali. Tak boleh. Asal tak ada telefon. Orang nak beli baju raya pun susah kan? Kau jangan tahu. Orang nak beli baju raya, nanti orang beraya, kau tak beraya. Kau pakai je lah baju yang biasa. Dan cepat. Wah, betul belakang. Susah budak-budak ni nak beli baju raya. Saya cakap diorang, orang nak pergi beli baju raya ni. Lepas tu dia kata apa? Janganlah, inilah. Dia aturkan kehidupan. Bukan kita atur kehidupan diorang. Diorang yang atur kehidupan aku. Janganlah masa ni kita pergi je kat sini, kita pergi je kat sini. Dia yang aturkan. No? Bukan aku yang atur kehidupan diorang. Atur kata je kata. Sekarang ni siapa yang atur kehidupan siapa ni? Cantik kan ni. Anak Meha. Rambut dah tebal. Kelas rambut, tebal rambut. Cepat lah itu rambut adik panjang Itu Mi tengok you itu tahun lepas dah. Ni rambut panjang. Abang pakai stokis cepat bang. Suka pakai slipper boleh ke? Ha? Pakai slipper. Tak payahlah pakai slipper. Nak jalan-jalan nak pakai slipper pula engkau ni kan. Kau ingat jalan kat Semenyih ke sayang? Ni kita jalan ni. Ya Allah, kau nak pakai slipper lah pula. Nanti nak masuk taman permainan senang sikit. Buka je. Aku ni nak buat masuk pergi mall, pergi taman. Kau tengoklah ni budak-budak. Dia nak pergi taman juga. Dia mata dia kan celik je taman. Lama tak raya kita ni? Ha? Lama tak raya? Nama saya? Ha. Nama saya tu apa? Lama tak raya. Oh, nama tak raya. Kau slipper je lah kau nak pakai. Sebab slipper senang. Memanglah senang, tapi kita jalan jauh ni pakailah kasut. Kalau apa-apa ke hujan ke kau ni kan. Sebab tu lah aku kata macam bukan aku atur kehidupan kau yang atur kehidupan aku. Slipper lah, slipper senang. Ada yang senangnya. Nak cara ni. Slipper senang. Semua nak senang hidup kau kan? Ya, sebab kita kalau nak pergi taman kita pakai je. Masalah aku nak pergi mall. Masalah Umi nak pergi mall sekarang ni. Oh, nak pergi mall lah cakap dah awal. Ingat nak pergi pasar raya. Allah. Dah aku. Sekejap, Umi sekarang buat. Tadi kemarin lepas kan anak Umi dah cakap, Umi buat rambut kat mana? Adik nak rambut macam Umi lah, lurus. Kata adik, Umi pun buat ke rambut. Rambut kau dah ke cantik ni jangan buat. Janganlah lurus. Cantik lah budak-budak macam ni kan. Janganlah lurus rebonding. Rosak nanti. Orang budak-budak rambut semua nak rambut keke ni ha. Dia nak pula nak lurus. Jangan ikut. Umi ni memang rambut lurus daripada kecil. Macam mana Umi daripada kecil berrambut lurus? Kenapa? Mesti dulu nenek rambut lurus. Kenapa rambut nenek? Kenapa? Rambut nenek lurus, lepas tu bila Umi dah besar sikit, rambut nenek jadi kembang. Kenapa rambut nenek kembang? Rambut nenek memang kembang pun, memang kerinting. Kau ni tahu pula rambut nenek. Kenapa Umi? Umi memang dalam nama Umi seorang je rambut lurus. Cik Ika semua rambut semua ni rambut kering, ni ikan mayang. Ikan mayang. Alah. Dah. Pergi sana. Umi dah siap. Jom. Mau cerita. Dia bang, adik bagi spray kuning tu dik kat Umi dik, sayang. Spray
kuning atau spray muka? Bukan untuk rambut. Oh. Nanti. Lah, dia ingat tak spray bilik. Astaghfirullahaladzim, kau spray bilik ke? Ada lah. Ada apa bising-bising ni? Kau kan Allah punya ni bukan spray bilik sayang. Bertuah punya anak. Ada salam dengar macam Umi spray bilik. Ini Umi spray rambut. Tapi kenapa spray ni bau macam spray bilik Memanglah spray bilik wangi. Wangi ke spray ni? Bukan wangi. Bau macam spray bilik. Susah kalau anak macam ni banyak tanya ni Siap. Anak macam ni banyak tanya macam ni lah. Dia banyak soalan dia. Banyak mulut. Jom. Bang. Pakai token cepat. Pakai token. Tak ada mana nak pakai slipper Kita nak berjalan. Dia pakai token. Nak jalan ke mana? Dia tanya balik. Yelah takkanlah. Nak jalan ke mana? Pakai slipper je lah. Ya Allah sayang, kita nak pergi mall. Mall mana? Umi nak pergi beli baju raya, nak beli. Mall depan tu. Itu kamu itu kedai runcit sayang. Astaghfirullahalazim. Runcit apa macam tu? Itu kedai runcit. Kalau kat Singapura macam tu jam punya gaya, itu kedai runcit, itu bukan mall. Mana ada runcit siap ada ready lagi. Aduh. Sesaklah nafas aku dengan anak aku ni macam ni. Dia boleh bersoalkan macam-macam. Mati mati. Macam ni boleh mati ni. Kalau dengan kau saja kan. Bergasak saja tak pejam. Cepat sayang, pakai slipper. Pakai token cepat. Cepat sekarang. Pakai slipper. Tak ada mana pakai token. Cepat sekarang. Oh nak. Cuba lihat. Panas lah. Panas pula hujan macam ni nak panas apa? Jom lah dia kita balik. Ini. Budak-budak macam ni lah, penat pun nak layan. Remeh je. Kajak masak je, anak dah besar, mari ikut. Tak ada cari ikut mak. Bukan tak nak, dia pun persoalkan. Nak pergi mana? Nak buat apa? Kita nak pergi mana? Itu, ada apa kat sana? Pakai slipper tak boleh ke? Senang masuk saman. Dia yang boleh aturkan kehidupan aku. Aku ni nak ajak pergi beli baju, nak beli apa. Ambil ni, kat bas ni. Sayang. Kat bas ni. Abang cepat bang. Kita bukan naik bas sayang. Kita pergi bag. Kad tu simpan je lah dalam tu. Kad tu bukan cakap boleh naik bas. Boleh naik train, semua bagai. Ya je ni. Astaghfirullahaladzim. Betul sayang. Astaghfirullahaladzim. Kau ni boleh ya je Umi ni. Aku tengoklah budak-budak sekarang no. Ada boleh kan ya je Umi ni. Kau tengoklah sekarang. Kau tengok. Macam mana aku tak sakit hati? Macam mana hati aku tak bergetar? Macam mana? Kita kejap bang. Kejap sayang. Kau jangan ugu-ugu Umi kau sesah korang sekarang. Kejap Umi datang. Umi datang sayang. Kejap Umi. Kejap. Umi ambil dia kejap. Adik sayang. Adik berlenggang-lenggang. Adik, anak pakai beg Umi dah tak sayang? Ni beg fular ni. Pakai beg fular ni sayang. Ni pakai beg ni. Nah. Buka kasut dulu. Nah sayang. Pakai beg ni. Nah, buat. Nah. Dapat. Kelas kau pakai beg Umi, beg fular. Minyak wangi pakai dah? Dah. Berapa banyak kau pakai minyak wangi? 3 kali. 3 kali? Tak dah sekali. Sekali. Pakailah 5 kali. Cukuplah 3 kali sekali. Tak apa? Tak apa. Cukup ke banyak tu? Tak wangi nanti kan? Tak wangi tak apa. Yang penting? Yang penting okey. Yang penting okey kelas ayat. Kau kan menang ni. Beri bahasa menang saya.
lah abang ni. Okey, jom. Jom. Macam mana ni? Ni. Ha? Untuk ni. Dah tak itu tok. Jom. Sedap. Jom. Ya. Susah. Ada budak-budak macam ni lah. Mak-mak kan. Kita mak-mak lebihkan anak-anak. Anak-anak pula nak lebihkan mainan. Kita ni nak suruh dia beli juraya. Dia boleh tanya. Tak payah juraya mak. Ini kita beli je ni ha. Dia ajarkan kita. Bukan kita ajar dia. Okey sayang. Jom kita gerak. Ni abang dah tunggu. Okey, abang tu keluar jom. Abang? Ya sayang? Ya? Siapa tu? Mak dia. Oh, ya. Oh, mahu dia. Okey. Nah. Kenapa? Cakap abang tu kita keluar. Dengar suara apa? Dengar suara apa? Sebelah. Marah balik. Jangan. Abang, adik. Keluar. Jangan gitu. Kita main bagi tuan ini. Marah lagi kita nak dengar suara. Mana kasut Umi? Mana kasut Umi? Ha? Mana kasut Umi? Oh, beg tu mana warna kecil balik? Boleh. Alah. Itulah yang tadi. Jangan marah-marah. Nanti dah dengar suara. Jangan suara apa? Ya, panggil papa. Cepat Umi. Tebal ke sebarang saja. Biarlah dia. Jalan. Anak-anak sayang. Anak-anak minta macam-macam. Itu ini. Jom sayang. Sekejap lah. Okey, jom. Salam kau di sini. Okay, jom. Adik, abang. Abang ada buat wire charger abang? Tak ada. Nah. Apa ni? Power bank. Charger tak ada. Abang tak nak bawa? Bateri apa sikit. Better bawa charger. Adik, buka adik. Kasut selam. Kasut kita orang ikat. Tolong adik. Tolong ambil charger tu. Abang tak nak ambil charger, tak bawa charger. Nanti di bawah tak ada charger. Engkau tu pakai kasut senang. Buka. Macam kau mati ke? Nah. Abang bawa power bank ni sayang. Ni power bank. Nak bawa kerja apa ni? Charger abang je. Nak beli baju lain untuk 2 orang sayang. Naik lift ke tu? Ha? Pegang ke? Nak. Kerja bang. Naik lift ke? Pelak tak ada. Pelak? Tak ada. Tu lah. Ni. Dia abang. Dia rosak. Panjang je sayang. Tali. Ya. Sebab dia boleh bawa tidur. Nanti kalau Umi rampas beg dia, nanti dia boleh main handphone. Panjang lah. Panjang betul akal kau kan sayang. Kau kan dah planning hidup kau Naik lift daripada ke rumah tangga? dengan ni. Okey sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mas. Kejap. Kejap. Kamu tahu? Kejap. Okeylah, bye. Kenapa?